YouTuber yang kecil-kecil pun dia orang buat style macam tu lah. Dia cerita depan kamera, lepas tu okey, selit-selit, ni gambar dia. Lepas tu most of the time depan kamera, boleh je kalau nak buat. Yang konten-konten tu bah nak based on kita punya konsep ke, macam misteri ke, true crimes ke, atau nak luar dari kotak? Luar kotak pun tak apa, aku kira macam Kira open. apa-apa yang kita boleh bincang kat podcast, tapi kita sediakan satu video untuk dia. Jadi topik dia macam kecil sikit lah. Contoh macam kita sembang dekat sini pasal crime je kan. So macam dalam contoh kalau kita ambil satu crime tu, contoh kes macam yang heavy sikit lah, macam Kenny Ong tu ke, benda-benda macam satu topik tapi kita jadikan untuk satu video pasal dia je. Macam tu lah lebih kurang. Yang tu kita nak main video tu landscape ke ataupun vertical? Macam yang style siapa tu, yang mamat YouTuber tu, apa entah, yang Mak Saleh tu, yang guna AI, gambar AI tu. Ray William. Style macam tu Style macam tu aku rasa okey kot.